beza tau Hari Belia dengan sambutan Hari Belia. Lain. Okay, lain. Berbeza sambutan betul. Hari Belia Sambutan Hari Belia dan Hari Belia. Hari Belia. Beza. Okey. Assalamualaikum and hi gang. Kembali lagi kita di Hi Gang series podcast. Tapi apa yang baru? Rasa-rasa apa yang baru? Studio kita baru, host pun baru. So sama je macam siri-siri yang sebelum ini. Kita membawa panel-panel yang membawa cerita eksklusif daripada program alumni kita sendiri untuk sharekan pengalaman mereka, untuk kongsi kepada anda semua, supaya untuk semua youth leaders di luar sana, semua change makers. So sebelum apa-apa, sebab saya host baru kan, semua tak kenal lagi. So mari saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Mujahidah Najwa, but semua orang boleh panggil saya Muja, M-U-J-A. As short as that. Memang Muja tu di-extract daripada nama sebenar saya. Bukan nama tipu-tipu, bukan nama glamour. Tidak, memang nama saya Muja. So before kita start topik kita pada hari ini, jangan lupa untuk follow semua social media kita. Follow, like, share and subscribe. Kita ada di YouTube, Hi Gang Podcast, Facebook, JBS Negara dan Belia.my, Instagram, JBS Negara, TikTok, JBS Negara, Twitter, JBS_Negara, dan di laman web kita ada www.kbs.gov.my dan www.jbsn.gov.my. Kita juga ada hashtag. Jangan lupa pakai hashtag kita, hashtag Team KBS, hashtag Team JBSN, hashtag JBSN bersama dan hashtag Rakan Muda. So, topik kita pada hari ini, Hari Belia Negara. Bunyi pun macam wow, Hari Belia Negara. So kita bawa dua panel yang menarik untuk ceritakan tentang topik ini. So mari Muja perkenalkan panel kita pada hari ini. Kita ada Encik Ahmad Salman bin Ahmad Suhaimi. Beliau merupakan alumni SEYAP pada tahun 2016. Dan kita ada Encik Tashidaran anak lelaki Tama. Beliau merupakan alumni SEYAP untuk tahun 2018. So before kita nak borak lagi, chit-chat dengan diorang, kita nak tahulah sedikit sebanyak latar belakang dan apa tengah buat sekarang dan sebagainya. Silakan. Okey, saya start dulu. Okay. Muja, Assalamualaikum. Salam. Sihat Muja? Sihat, Alhamdulillah. Okay. Nama saya Ahmad Salman Ahmad Suhaimi. Dalam belia ni orang kenal Salman lah. Salman GPMS. Saya berasal daripada negeri Terengganu. Sekarang menetap di Kuala Lumpur. Saya bekerja, saya mempunyai bisnes sendiri dalam pengurusan program juga latihan Economic Resources Enterprise yang saya gerakkan bersama sahabat saya. Itu saya punya kerjaya lah. Di dalam pergerakan belia ini, saya bermula sebagai ahli GPMS, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Saya bermula daripada universiti, tahun pertama di universiti sehinggalah sekarang. So program-program di bawah Majlis Belia Malaysia, program KBS ni saya memang selalu involve lah. And then satu peluang dan ruang yang paling besar diberikan kepada saya, seperti Muja cakap tadi, saya diberi ruang untuk menyertai program SEYAP tahun 2016. Daripada situ banyaklah program-program yang saya sertai bersama KBS, dan juga saya menyumbang kembalilah kepada alumni, iaitu SEYAP International Malaysia. Selepas saya pulang, saya dilantik sebagai bendahari SI Malaysia, atau nama glamournya sebagai Kabesa. Kabesa. Kalau Kabesa tu nama Melayu dia? Kabesa tu form dia Keluarga Kapal Belia Asia. So orang belia ni kenal SI Malaysia ni Kabesa lah, tapi kita didaftarkan sebagai SEYAP International Malaysia. Itu, dan juga saya aktivis di dalam GPMS, Gabungan Pelajar Semenanjung, sekarang sebagai naib presiden yang memegang portfolio program perkadiran dan juga program international, program antarabangsa. So antara pengalaman dalam ni banyaklah mengendalikan program, menyertai program bersama KBS, dan anugerah yang diberikan kepada saya pada tahun 2020 sebagai Johan Anugerah Perdana Belia Negara
peringkat negeri Terengganu. Itulah sebut sedikit dalam pergerakan belia tu daripada start daripada universiti sampailah ke hari ini. Panel kita lagi satu, Cik Tashidaran, silakan. Hello Muja, nama saya Tashidaran, berasal dari Sri Kembangan, Selangor. So sebagai kerjaya saya ada syarikat saya sendiri, Managing Director of Global One Logistics. We focus on logistik dengan warehousing kat KL juga. Sebagai penggerak belia, I attach dengan HYO, Majlis Belia Hindu Malaysia, sebagai timbalan pengurusi tetap kebangsaan untuk 2024 sampai 2026. Saya juga alumni beberapa program bawah KBS, manakala Parlimen Belia, Fellow Perdana, KLD dengan yang paling best sekali SEYAP 2018. Faham, okay. So macam kita sempena nak sambut Hari Belia Negara ke-61, saya nak tahulah, macam tadi Cik Tashidaran dah bagi tahu sikit program-program anjuran KBS yang beliau dah join. Cik Salman boleh cerita sikit ke program-program KBS yang lain yang Cik Salman pernah join selama ni? Saya bermula dalam program-program di KBS ni bermula sebagai penggerak dalam Persatuan Belia yang saya wakili, GPMS, yang merupakan badan gabungan Majlis Belia Malaysia. So saya bermula ada belia bermula dengan program terus. Mungkin Tashi dia start dengan program terus. Kalau macam saya start dengan persatuan. So saya banyak attach dengan program-program di Majlis Belia Malaysia, program di GPMS. Selepas saya kenal tu baru saya jump ke program-program di KBS lah. Antara program yang saya ingat semasa mula-mula dulu adalah program-program turun ke sekolah di bawah Majlis Belia Malaysia, di bawah GPMS. And then program latihan kepimpinan. Kalau ingat dulu program, banyaklah program-program yang anjuran KBS lah. Anjuran KBS, anjuran Majlis Belia Malaysia. And then program pertukaran belia yang dibuatlah, dan antara program yang paling besar yang saya sertai program SEYAP lah. Sebab program SEYAP ni merupakan idaman lah sebenarnya kan. Kalau kita dalam Persatuan Belia ni, idaman ahli-ahli untuk ke program SEYAP ni kan. And then saya juga pernah juga selepas buat join program, pernah mengendalikan program membantu pihak KBS untuk program-program di KBS lah. Tapi kita cerita hari ni kita sembang pasal Hari Belia Negara kan. So Hari Belia Negara ni program wajib tahunan. Yang perlu, so memang ada every year, memang wajib lah ada satu tarikh yang wajib. Perlu kira sambutan Hari Belia ni benda yang wajib setiap tahun, yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan bersama dengan Majlis Belia Malaysia. So sebenarnya kalau kita nak cerita dasarnya apa Hari Belia Negara ni sebenarnya, sebab kita tahu ianya disambut setiap tahun kan, and kenapa dia disambut setiap tahun? Dia ikut sejarah Hari Belia ni, dia beza tau Hari Belia dengan sambutan Hari Belia. Lain. Okay, lain. Berbeza sambutan benda. Hari Belia, sambutan Hari Belia dan Hari Belia. Hari Belia beza. Okey. Kalau ikut sejarah dia, Hari Belia ni kalau kita tahu Hari Belia adalah pada 15 Mei. Sambutan Hari Belia. Hari Belia 15 Mei. Kalau macam kita pun kalau ni ada Hari Wanita, macam ada hari ibaratnya. pekerja. So Hari Belia ni adalah pada 15 Mei. Ikut sejarah dia, Hari Belia ni diwartakan pada 15 Mei 1964. Okey, itu tahun pertama diwartakan Hari Belia. So antara program yang wajib dijalankan adalah sambutan Hari Belia Negara. So sambutan lain dengan Hari Belia. So sambutan tu mungkin Tashi boleh share apa benda Hari Belia Negara yang disambut setiap tahun tu. Okey, sebenarnya motif utama kerajaan menganjurkan Hari Belia Negara ni untuk memberi pengiktirafan dengan penghargaan kepada golongan belia luar sana untuk sumbangan yang diberi untuk negara Malaysia. So dia ada 2 peringkat. Satu tu peringkat daerah, 3 peringkat sebenarnya. First tu peringkat daerah, peringkat negeri dengan dia climax dia sekali is the national yang kebangsaan lah, level kebangsaan yang tahun ni akan dibuat di Dataran Merdeka. Maksudnya 3 peringkat tu sambut dia di tempat lain ke, atau tarikh yang sama juga ke, macam mana? Dia biasanya tarikh yang berbeza lah. Tarikh berbeza. Kalau biasanya 15 Mei ini merupakan Hari Belia, dia lebih kepada semarak Hari Belia Negara. Yang wajib
Memang setiap tahun 15 Mei. Memang dah tak boleh tukar tahun lain lah. Tapi sambutannya dia start di peringkat negeri and then di peringkat kebangsaan lah. Maksudnya setiap tahun memang akan ada peringkat-peringkat tu dulu baru ke peringkat kebangsaan. Betul. Oh, so tahun ni dianjurkan kemuncaknya kebangsaan. Kemuncaknya kebangsaan. Tahun ni dianjurkan di Dataran Merdeka. Betul. Oh, kalau tahun lepas, tahun-tahun yang sebelum ni macam mana? Tahun-tahun yang sebelum ini seingat saya lah, tahun lepas kita buat di Melaka, pernah buat di Sabah. Cik Salman pergi ke? Saya boleh kata setiap tahun saya wajib pergi. Wow. Sebab committed. Hari Belia ni, sambutan Hari Belia ni kalau dalam Majlis Belia Malaysia dan Badan Gabungan ada dua program yang wajib. Yang pertama adalah Majlis Perhimpunan Agung Tahunan. Iaitu lebih kepada mesyuarat lah, mesyuarat tahunan. So itu lebih formal, kita bermesyuarat, bersidang, kita buat usul. Itu MPAT. Yang kedua adalah majlis Hari Belia Negara, sambutan Hari Belia Negara. Kalau MPAT ni dia lebih formal. Kita pack dengan jadual untuk berbahas, untuk meeting. Kalau ada tahun tu ada pemilihan, lagi letih kan. Tapi Hari Belia Negara ni dia lebih hari untuk kita macam jumpa kawan-kawan. Macam hari fun-fun lah. Hari fun-fun. Sonok-sonok, buat program, jumpa kawan. Macam tu lah. Oh, so macam kita cakap tadi, Hari Belia ni macam Cik Tasha Darin cakap tadi, untuk iktiraf kan, untuk beri penghargaan kepada belia. So maksudnya memang fun lah. Memang kita buat sambutan tu khas untuk belia. So in your opinion, apa sebenarnya peranan belia untuk membina negara kita dalam masa kini? Okey, sebenarnya banyak je yang boleh dibuat oleh belia. Sebab sebenarnya belia ni sebagai aset negara. So sekarang ni akta dia 15 tahun sampai 40 tahun. So dia banyak sangat peranan dia boleh main. Starting dari akar umbi lah. So dia boleh developkan leadership skill dia, boleh menjadi contoh kepada rakan-rakan sekalian, buat kerja sukarelawan. Seperti yang ada Kementerian Belia dan Sukan dengan Majlis Belia Malaysia, program-program banyak sangat program kat sana. So kena ambil inisiatif, mencari peluang dan memain peranan, menghayut cabaran lah untuk menjayakan komuniti dengan negara sekali. So maksudnya macam take part, kena rajin take part lah. And how kalau Cik Salman pula, Cik Salman rasa macam mana kalau belia-belia ni join benda-benda tu, macam mana dia boleh relate dengan dapat bangunkan negara? Dia, kalau kita sebut tentang peranan belia ni, kalau kita nak tengok masa depan negara, tengok belia sekarang macam bagaimana. Kalau kita nak membina sebuah negara bangsa untuk 40 tahun, 50 tahun ke depan, kita harus membina belia-belia anak muda sekarang ini. Bukan hanya memandang, tapi kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus membina daripada sekarang. Apa yang kita nak bentuk negara kita ke hadapan dengan belia hari ini. Sebab tu ada orang cakap belia ini merupakan arkitek masa depan negara. So kalau kita nak membina sebuah negara bangsa untuk 40 tahun ke hadapan, kita harus bina dengan belia sekarang ini. Sebab saya petik sikit kata-kata daripada Soekarno. Soekarno cakap, berikan aku 1000 orang tua, akan aku cabut Gunung Semeru bersama dengan akar-akarnya. Berikan aku 10 anak muda, akan ku goncangkan dunia. Apa maksud dia? Maksud dia di sini, orang tua dia ada kebijaksanaan daripada pengalaman. Tapi orang muda ni dia ada idealisme. Dia ada semangat yang kuat dan harus dibimbing untuk menjadi pemimpin masa akan datang. Sebab tu dia cakap pemimpin orang muda ni sebagai arkitek. So daripada Kementerian Belia dan Sukan sendiri dan juga Majlis Belia Malaysia, banyak program-program pembangunan belia dilaksanakan. Dari segi program pertukaran belia, untuk keusahawanan, untuk pembinaan jati diri, sangat banyak. Kita tak nak atau tak nak je. Betul. So kalau kita relate sikit lah dengan Hari Belia Negara ni, sambutan Hari Belia Negara ni, daripada sambutan Hari Belia Negara ni lah merupakan salah satu tempat di mana salah satu slot
KBS dan juga Majlis Belia Malaysia mempromosi program-program di bawah Kementerian Belia Sukan ni kepada belia-belia dekat luar sana. Jadinya Hari Belia Negara ni adalah anjuran KBS yang memang KBS atau anjuran Majlis Belia Malaysia? Dia anjuran bersama. Oh, bersama. Kementerian Belia dan Sukan dan dibantu oleh Majlis Belia Malaysia lah sebagai biasanya Majlis Belia Malaysia ni sebagai pengendali program lah. Executor lah. Yes, tapi dia punya main adalah daripada Kementerian Belia Sukan. Okey, macam Muja dengar tadi Cik Sama ada cakap sambutan Hari Belia Negara ni dia macam fun-fun kan. So macam Muja curious, sambutan ni adakah sambutan yang macam, kalau kita tahu sambutan Hari Kemerdekaan kan macam formal sikit, ada perarakan apa semua tu. Tapi kalau sambutan Hari Belia Negara ni selalunya apa isinya? Sebab dia setiap tahun kan. So adakah isinya yang sama? Apa program atau aktiviti-aktiviti yang selalunya dibuat masa sambutan Hari Belia Negara ni? Tahun ni dia starting point dia ialah 15 Mei 2025 tu semarak Hari Belia Negara peringkat daerah. So terus dia akan pergi kepada peringkat negeri. So 17 sampai 18 Mei. Lepas tu yang ke puncak dia macam Tashi bagi tahu tadi, sambutan Hari Belia Negara peringkat kebangsaan yang 13 sampai 15 Jun. So apa je yang ada kat masa Hari Belia Negara ni? Ada banyak sangat segmen dia. Dia ada beberapa perincian untuk belia kat luar sana yang boleh enjoy. Dia ada macam yang suka e-gaming, e-sport, dia ada festival e-sport, dia ada yang suka motor ke kereta ke, ada pit stop anak muda, dia ada exhibition, ada carnival, ada festival, lepas tu ada truck makanan, food truck station. So banyak sangat yang definitely belia-belia kat luar sana akan puas hati lah kalau dapat seronok dia kalau boleh join sekali dengan kat Dataran Merdeka nanti. Mungkin saya boleh tambah sikit. Sekarang ni pun Kementerian Belia Sukan kita memang memfokuskan kepada gaya hidup rakan muda. Betul. 10 gaya hidup rakan muda. Yeah. So kalau macam belia-belia dekat luar sana nak tahu lebih lanjut ataupun nak join rakan muda ni, 10 gaya hidup rakan muda tu, boleh pergi ke Hari Belia Negara. Kita dengar apa explanation daripada KBS sendiri. Mana yang you minat. Mungkin ada yang minat kepada demokrasi, boleh masuk ke rakan demokrasi. Mana yang minat dengan otomotif, boleh masuk ke rakan lita, ataupun yang minat dengan alam sekitar, rakan alam dan sebagainya. So di sanalah diberi ruang dan juga informasi kepada belia-belia ni untuk kita join program-program di bawah Kementerian Belia Sukan. Okay, macam Cik Sama sendiri, macam Cik Sama cakap setiap tahun Cik Sama pergi kan. Boleh cerita ke selalunya Cik Sama pergi, Cik Sama buat apa je kat sana? Dia Hari Belia ni, sebab kita penggerak belia, kita sebenarnya lebih nak jumpa kawan-kawan sebenarnya. Sebab macam cakap tadi, Hari Belia, sambutan Hari Belia ni macam family day lah kepada penggerak belia. So kita nak jumpa kawan-kawan, nak buat program. Tapi dalam masa sama kita menjadi ejen kepada Kementerian Belia dan Sukan untuk mempromosi program-program di bawah Kementerian Belia dan Sukan. So banyak aktiviti. Macam saya, pengalaman saya boleh katakan setiap tahun saya pergi ke Hari Belia Negara ni. Dan antara yang paling saya ingat untuk the best program lah, Himpunan Sejuta Belia tahun 2012. Sejuta Belia buat di Putrajaya. Saya ingat time tu sampai kita berkampung lah di Putrajaya tu kan. Berkemah pun ada kan. Itu yang saya ingat. Tapi kalau yang peribadinya, yang secara peribadinya, untuk sambutan Hari Belia Negara ni, antara yang ditunggu-tunggu oleh belia, penggerak belia adalah Anugerah Perdana Belia Negara. Dia akan bagi anugerah yang tokoh belia negara, persatuan terbaik semua tuan. Itu yang saya ingat pada tahun 2020. Itu di peringkat negeri. Saya menang Johan Anugerah Perdana individu Negeri Terengganu. So itu antaranya lah kenapa saya hadir setiap tahun untuk ke Hari Belia Negara ni. Kalau yang berkampung sejuta belia tu maksudnya sejuta datang serentak ke? Dia program saya ingat lama, dalam seminggu program tu kan. Himpunan Sejuta Belia tu tahun 2012. So dalam program Sejuta Belia tu memang banyak program. Kita ada macam Tashi cakap tadi yang biasa dibuat, kita ada booth-booth informasi, kita ada penerangan berkenaan dengan dasar-dasar belia ataupun dasar kerajaan. Kita ada konsert. Kalau mana-mana sahabat-sahabat yang suka dengan pemotoran, ada segmen pemotoran, ada auto show,
ada yang minat seni tu mungkin ada tempat-tempat booth cerita berkenaan dengan seni dan budaya sebagainya. Dia banyak segmen. Memang seronok lah. Memang macam betul lah, macam carnival lah orang kata. Carnival. Okay, macam Salman cakap tadi, dia more of Hari Belia Negara ni more of networking session, get together untuk belia kat kat luar sana lah. So tahun ni actually sebenarnya dia dah pembarui sikit. So tahun ni dia panggil pod. Dia ada beberapa pod sebagai segmen dia. Yang satu lagi ada Carnival Kejaya, yang suka bisnes, yang rakan niaga. Satu gaya hidup rakan muda tu rakan niaga. So macam saya yang I'm into business, maybe dia tertarik dengan segmen pod yang business ni. Dia akan dapat information kejaya, information business, grant-grant yang ada di luar sana untuk belia, grant entrepreneur ke, agriculture, dia macam-macam. So lagi satu yang menarik tahun ni ialah pod Keluarga Muda Activity. Ini untuk fokus untuk ibu bapa yang muda. So parents yang baru became parents tu is pod Keluarga Muda. So they also ada pod healing yang menarik lah, macam untuk mental health. Ramai orang suka pod healing. Rasa belia luar sana ni perlu lah yang mental health ni, pod healing. Dia chill-chill, datang jumpa kawan, minum kopi, yang relax-relax macam tu lah. Healing-healing Healing. Itulah trend. Memang trend maksudnya sekarang. dia memang ikut trend lah kan. Okey, Muja, kalau satu lagi yang kita ada di Hari Belia Negara, kita ada hub transisi belia. Apa tu hub transisi belia? Kita sekarang kalau belia-belia di sana tahu, kita dalam transisi penukaran had umur belia daripada 15 ke 40 sekarang ini, dan dasar belia negara telah turun, kita akan daripada 15 ke 30 tahun. So proses transisi tu memerlukan banyak perkara yang harus dibuat oleh pihak kerajaan dan juga dasar belia ni, dan peranan belia-belia juga sangat penting. So sebab itu diadakan had transisi belia untuk memberi informasi kepada belia-belia apa perancangan hala tuju yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Belia dan Sukan bersama Majlis Belia Malaysia. Sebab bila sebut had umur ni, transisi ni, semua main peranan. Pihak kerajaan main peranan, kita sebagai belia pun main peranan untuk kita pastikan soft landing itu berjalan dengan baik. Kita bukan saja bercakap berkenaan dengan dasar semata-mata, implementasi itu perlu berjaya. Dan sebab itu ada juga kita adakan hub transisi belia ni lah. So belia-belia yang nak tahu berkenaan dengan perkara ini, informasi, boleh datang. And then kita juga ada pavilion Majlis Belia Malaysia bersama dengan 42 badan gabungan. 42. Kita banyak. Ada MBM ada 42 badan gabungan, persatuan-persatuan, antaranya GPMS, Majlis Belia India, Majlis Belia Chinese, Pengakap, banyak lagi. Memang ada 42. Bermacam-macam lah. Bermacam-macam persatuan. So mana-mana belia-belia yang berminat nak join program di Majlis Belia Malaysia, apa saja program, dan juga nak join persatuan belia yang anda rasa anda berminat, boleh datang. Boleh ambil informasi yang berkaitan lah, yang apa yang anda minat. Sebabnya kalau you tak datang, you akan rugi. Yalah, informasi sangat banyak. Walaupun sekarang boleh dapat dengan handphone, tapi bila you bersemuka, penerimaan you tu akan lagi berbeza lah sebenarnya. So datang. Saya akan cerita sikit terperinci pasal pavilion rakan muda dengan pavilion ASEAN. Okay. Due to ASEAN Chairmanship tu, kita actually have hundreds of programs this year, dengan semua merangkumi semua kementerian, bukan saja KBS tapi kementerian-kementerian lain. Yalah, so nak tahu ya kan? Betul. Nak tahu pasal program yang akan dilangsungkan sepanjang tahun, datang ke pavilion ASEAN. Seterusnya pavilion rakan muda. Ni penting juga yang boleh mendaftar. Sekarang ni Kementerian Belia dan Sukan fokus kepada rakan muda. Nak tahu lebih lanjut, datang, daftar dan boleh mengambil bahagian menjadi keluarga rakan muda. Kalau macam konsert tu tadi, ada pelibatan daripada mana-mana pihak lain ke macam mana? Ya, ada. Penglibatan dari artis-artis ASEAN. Ada rakan-rakan ASEAN yang akan fly in ke Malaysia untuk mengambil bahagian. So this time it's going to be bigger due to our chairmanship. So belia-belia Malaysia ni dapat peluang bersemuka dengan kawan-kawan ASEAN yang normally tak dapat peluang jumpa pun. Susah nak jumpa orang daripada ASEAN kan. So jangan lupa datang guys. Menarik bukan setakat Malaysia je. Negara-negara ASEAN pun akan datang Hari Belia Negara ni. Okey, macam Cik Salma ada cakap tadi, tahun lepas yang ada konsert tu. Tahun lepas ada konsert. Tahun lepas ada konsert. Boleh dikatakan
Saya tak tahu sebab orang muda nak kena ada konsert kan. Have fun Have tu. fun. So jadinya kan kalau belia-belia yang tahun ni nak pergi Hari Belia Negara ni, apa sebenarnya diorang boleh expect daripada tahun ni punya sambutan Hari Belia? Dia Hari Belia ni dia bukan saja kita nak berseronok, tapi kita nak dapatkan informasi-informasi. Sebab macam Tashi cakap tadi, ada banyak booth, ada banyak pameran. Balance lah dia. Dia balance lah. You seronok-seronok. nak seronok-seronok you tak boleh. So dia ada macam Tashi cakap, ada berkenaan tentang kejaya, tentang kesuanan. So agensi kerajaan pun datang. Mungkin datang ke Hari Belia Negara tu, buka booth, informasi-informasi berkenaan dengan kejaya ataupun apa geran-geran yang ditawarkan oleh kerajaan kepada belia ada kat sana. So bukan saja untuk fun, tapi ada untuk juga informasi. ilmiahnya. Betul. So boleh tahu ke siapa artis jemputan untuk kita punya konsert kali ni? Tahun ni rahsia. Rahsia, Yang nak tahu kena datang lah Hari Belia. Nak tahu datang nanti. lah. Kalau Tak datang datang, baru tahu. So kena datang lah guys. Free kan? Free kan? Dia free. Free of charge. Konsert free of charge sambutan Hari Belia. Apa lagi tunggu? Jom sama-sama datang, pergi tengok konsert. Nantikan kalau tahun lepas artis jemputannya? Artis tahun lepas yang saya ingat artis muda-muda, saya pun tak kenal. Tapi maksudnya tapi boleh artis tapi time kita, time kita trend lah, kita. bukan ke zaman saya lah, tapi dia orang seronok, dia happy. Tapi saya tak kenal siapa artis ni kan. Tapi semua seronok kan. So, Ya, sebab okay lah. Cik Salman dah hujung-hujung belia kan. Kita mula-mula belia mesti kenal punya artis-artis jemputan. Sebab saya yakin dah pasti, sebab konsert-konsert ni dah ada kan memang untuk menarik belia yang ikut trend lah kan. Kalau tahun lepas artis tu yang ni, itulah yang mereka jemput. Okay, jadinya kalau kita nak balik kepada sambutan Hari Belia Negara ke-61, dah 61 dah. So apa actually tema kita pada tahun ni dan tarikhnya? Tema tahun ni sebenarnya sama seperti tahun lepas, yakin boleh. Tu sebenarnya untuk memupuk semangat keyakinan diri dalam golongan belia. So lokasi tahun ni adalah Dataran Merdeka, accessibility tinggi. There's a lot of public transport yang boleh guna untuk datang sana. It's open space, dan hujung minggu tu dia akan tutup jalan. So it's access dia lagi tinggi lah. Nak datang tu nak ambil train, nak ambil bus, nak ambil taksi ke boleh datang. So menggalakkan lebih ramai belia untuk datang join Hari Belia Negara dan join sekali konsert yang diadakan. Okay, macam Cik Tashi Darin cakap tadi, Dataran Merdeka ni kan easy access, boleh naik public transportation apa semua. So bila waktu masa yang program ni akan dijalankan pada hari sambutan Belia Negara tu? Okay, sebenarnya aktiviti dia sepanjang hari, start 10 pagi sampai 10 malam. So dia ada beberapa segmen utama, tapi along the way, the whole day dia ada je slot-slot yang belia boleh melibatkan diri. Dia start pagi tu ada carnival, ada exhibition, ada pameran. So dia datang bila masa, then boleh stay untuk utama yang slot utama. Throughout the whole day. Jadinya setiap slot tu maksudnya memang setiap slot sudah ada jadualnya ke macam mana? Kalau ikut jadual, memang ada jadual. Oh, ada jadual, ada macam itinerary macam tu. Itinerary ada dia macam Tashi cakap tadi, kita akan yang the main program yang besar, mungkin di stage yang paling besar lah. Contohnya macam konsert, ada konsert, ada program-program forum dan sebagainya. Tapi di sub-sub, di booth yang lain tu pun ada program-program yang berjalan, sentiasa berjalan. Faham. Kalau macam kita memang yakin boleh tu, saya ingat kita memang fokuskan kepada gaya hidup rakan muda lah. Di booth rakan muda tu, di setiap gaya hidup tu akan ada aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang masa. Mungkin akan ada sukan, akan ada aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan, kesenian, ada mungkin main kompang, alat kesenian. Itu lebih yang fun-fun lah. Yang kalau macam contoh yang saya banyak fokus kalau sebelum ni, dengan tahun lepas saya fokus dengan Rakan Demokrasi. So kami jemput panel-panel daripada ahli politik, daripada Majlis Belia Malaysia untuk berforum. Berforum di situ juga? Berforum di situ juga. Sewaktu itu juga? Kita jadi panggil artis dan sebagainya. Maksudnya ditonton halayak ramai ke macam mana? Ataupun dia secara tertutup, siapa yang join forum tu je? Dia open. Memang semua orang pun boleh semua tengok? Semua orang boleh join. Dia ada, biasanya Hari Belia Negara ni dia ada main stage. Yang main stage tu untuk program the main lah. Contoh perasmian,
konsert, yang anugerah dan sebagainya. Tapi yang lain stage kecil-kecil ni akan ada macam dipanggil yang sekarang dipanggil pot. Tadi, So macam ada stage kecil, ada ruang corner kecil untuk dibuat forum, untuk dia buat mungkin ada teater ke apa benda kan, kesenian, main muzik, basking dan sebagainya, macam tu. Kalau maksudnya kalau katalah itinerary yang keluar tu memang itinerary untuk slot yang berlaku di main stage macam tu. Betul, itu di main stage. Yang dekat lain, yang lain tu sentiasa berjalan lah sepanjang hari. Jadinya okay, kalau macam Cik Salman cerita, Cik Salman pernah join demokrasi punya pot. Kalau kita panggil sekarang pot, yang zaman Cik Salman kita panggil segmen Segmen macam tu. Apa lagi aktiviti-aktiviti yang Cik Salman atau Cik Tashidaran pernah join yang macam memang involve semasa hari sambutan tu? Okay, yang pasti sekali, tak kira apa je minat belia kat sana, dia ada je pot ataupun segmen kat Hari Belia Negara. Melainkan Lita ke yang suka otomotif, yang suka e-gaming. Sekarang ni e-gaming semakin meningkat kan, interest dalam golongan belia ni. So mesti ada yang let it be, regardless apa je, confirm ada kat Hari Belia Negara ni. So datang je yang let it be menari ke, suka sajak ke, puisi ke, confirm ada untuk segmen untuk yang belia melibatkan diri. Memang kiranya dia cover semualah. Apa-apa minat belia ni, semua ada kat situ. Semua dia cover. So bila kita sebut tentang festival ni, pasti ada pertandingan untuk menarik minat. Kalau macam e-sport, ada e-gaming, mungkin ada pertandingan main PUBG, main Dota kan. So yang minat yang ke arah itu boleh ke sana. Mungkin ada pertandingan menyanyi. Siapa yang ada bakat suara sedap, mungkin Muja suara best, nak menyumbangkan suara tu kan. Lambat lagi. Pun ada. Mungkin pertandingan-pertandingan contoh macam yang minat pemotoran, ada auto show kan. Kalau biasanya orang tahu auto show yang besar ni, yang famous sekarang ni RZ member kan. Geng-geng motor RZ. Pun kita ada di Hari Belia Negara, tapi skala yang kecil lah. Mungkin buat pertandingan auto show kereta ataupun motor. So boleh katakan apa yang belia minat ada di Hari Belia Negara. Ada di Hari Belia Negara. Jadi kalau untuk competition tu kan, kalau maksudnya every pot tu memang ada competition, atau sesetengah pot, atau macam di main stage pun ada competition ke? Macam mana competition tu dijalankan antara semua pot ni, atau macam ada main je? Di atas keperluan. Kalau perlu buat pertandingan, nak tarik minat, buat pertandingan. Dia di pot-pot ni atas keperluan dan juga permintaan. Mungkin di pemotoran tu dia perlukan pertandingan. Di menyanyi tu mesti confirm lah kena pertandingan kan. Tapi ada juga yang tak ada pertandingan, seperti Rakam Bumi. Rakam Bumi ni dia more lebih kepada awareness. So tak adalah pertandingan, mungkin dia bagi informasi dan sebagainya. Kalau macam Rakam Demokrasi ni dia lebih kepada idealisme. So kita nak mencampah idea, buat forum, kita panggil ahli politik. Macam tahun lepas, seingat saya di Melaka kita panggil Ultimate, ahli Don Ampang dan juga YB Dira. So kita panggil dua-dua orang artis ni yang merupakan pemimpin dalam politik. So itu pun salah satu cara untuk kita menarik minat belia untuk hadir. Jadinya sebab menarik lah, sebab semua benda tu berlaku dalam masa yang sama dan berlaku di pot-pot yang berbeza, tapi berlaku serentak lah kita kata. So maksudnya kalau belia-belia ni datang, diorang boleh pilih je diorang nak pergi mana kan. Boleh pilih nak ke mana. Kalau Cik Tashidara sendiri, apa yang Cik Tashidara personally minat kalau pergi? Okay, just nak add dah, takut terlepas tadi. Dia ada lagi beberapa segmen yang interesting. One of it ialah pot fit, yang belia-belia yang suka fitness, kecergasan, bodybuilding, dia ada segmen untuk dia orang, pot untuk dia orang, pot fit. Lepas tu lagi satu pot lifestyle, hub lifestyle. So ni untuk belia-belia ni sekarang ni suka fashion, sukan, keperluan harian dia, macam TikTok, Instagram dia macam fashion kan, dia boleh join sana. Lepas tu memandangkan kita ni Malaysia pengurusi ASEAN untuk tahun 2025, kita ada pavilion ASEAN. So untuk convention macam pameran yang untuk explain pasal ASEAN, apa roles Malaysia, macam mana kita menjadi pengurusi, melibatkan 11 negara. Mula kena pergilah seronok. Saya akan pergi. Bila tadinya tadi?
13 sampai 15 Jun. 13 sampai 15. Jun 2025. Adakah setiap hari tu memang pot yang sama atau ada hari berbeza, ada aktiviti berbeza? Setiap sepanjang berlangsung daripada hari pertama, hari kedua, sepanjang masa dari pagi tu sampailah ke malam, dia biasanya hujung konsert lah. Hujung konsert. So lah biasanya. konsert dia hujung-hujung. Hujung lah. So setiap masa tu akan ada program. Kalau yang berminat, dia akan stay 2 hari. Itu Stay 2 hari maksudnya? dia pergi program dia tu. akan datang 2 pergi hari. 2 hari. Hari Oh, 2 ingatkan hari. tidur kat situ. Pun tak ada. Ada? Ada. Yang Cik Salma cakap tadi yang sejuta berkampung tu macam gitulah. Macam gitulah. Oh. Kalau macam sekarang, mungkin sekarang tengah naik di Malaysia ni, kita ada camper van. Kan? Camper van. Tahu camper van? Camper van macam caravan tu. Caravan, ke? betul. Caravan. Masa tahun 2023 dibuat di Negeri Sembilan, ada yang bawa caravan berkampung dekat Hari Beli Negara tu. Sepanjang 2 hari Maksudnya tu. seronok. Maksudnya kalau sampai berkampung tu memang seronok lah maksudnya. Betul. Memang Cik Salman pernah? Saya berkampung dululah masa seingat saya yang Perhimpunan Saudara Belia tu lah, kita pacak kemah. Pacak kemah. Pacak kemah time tu dekat Putrajaya. Sleeping bag sekali. Sleeping bag Selama semua. bawa sleeping bag tidur kat sana. Ui. Tidur lah time tu lah. Tapi sekarang Uji lah, uji masa macam muda, itulah cara masa dia. muda. Masa Sekarang muda lagi. Muda Sekarang lagi, muda eh? lagi. Sama je. Oh, menarik sampai berkampung Saya ingat macam hari-hari, sebab kita tahu macam kita sambut Hari Merdeka ke apa pun, mostly rakyat Malaysia akan berkampung sebab kita nak chalk tempat dekat Dataran Merdeka tu kan. Rupanya Hari Sambutan Belia pun ada perkampungan. Maksudnya seronok. Maksudnya kena datang, book tarikh tu. 3 hari kan? 3 hari, so fleksibel. Kalau busy tarikh ni, pergi tarikh seterusnya. Kalau busy tarikh seterusnya, pergi tarikh terakhir tu. Tarikh terakhir kita ada konsert. Seronok sangat. kalau tak busy pergi 3 hari lah. Betul? Tak busy, ulang alik atau tidur situ. Tidur situ. 3 hari. Tapi kalau penggerak belia ni, dia nak datang adalah paling puncak adalah hari takhir. Hari takhir itulah Selalunya hari yang hari fun. takhir, penutup dan ada penyampaian untuk anugerah-anugerah belia negara, tokoh belia negara, tokoh pergerakan muda dan sebagainya. Maksudnya Persatuan memang terbaik itu last. Itu last memang akan closing biasanya. Oh, so Dia ada memang beberapa- meriah lah maksudnya closing. Dia ada beberapa kategori, ada induri lelaki, induri perempuan, ada pertubuhan. So memang meriah masa anugerah Perdana Belia tu. Oh, maksudnya masa hari last tu, hari tu juga konsert, hari tu juga penyampaian anugerah. Memang akan meriah dan Meriah. padat. Ya? Kalau macam tahun lepas, seingat saya konsert buat 2 hari tau. 2 hari? Yes, 2 hari konsert. Artis Malam pertama, artis lain-lain. lain-lain lah. Dia mungkin dia buat malam pertama tu untuk yang berumur sikit kan. Umur sikit. Kalau yang malam kedua tu dia nak tarik lagi budak-budak muda ni kan, dipanggil artis-artis yang sekarang ni tengah dipanggil geng-geng healing ni semua kan. Okay, so kita masa mencemburi kita sangat lah. So, tapi sebelum kita nak closing, sebelum kita nak wrap semua, kita nak kata-kata terakhir lah untuk ajak semua belia ni pergi Hari Sambutan Belia ni. Sebab kita tahu tadi kita dah dengar macam-macam cerita, pengalaman, aktiviti kan. Kita nak Cik Salma dan Cik Tashidaran ajak mereka ni untuk datang nanti pada bulan Jun. Okay, kepada belia-belia di luar sana yang nak menyertai program di bawah Kementerian Belia Sukan, Majlis Belia Malaysia yang tak berpersatuan, yang berpersatuan, datang ke Hari Belia Negara, banyak informasi-informasi yang akan diberikan kepada anda, dan juga bukan saja informasi daripada Kementerian Belia dan Sukan dan juga program-program belia, agensi-agensi kerajaan yang lain pun ada, boleh datang, ajak rakan-rakan datang, banyak program-program yang akan dilaksanakan untuk anda semua, untuk kita memberi penghargaan kepada belia-belia negara di luar sana. Okey, macam kita dah cerita panjang tadi, yang paling penting ni sebagai pengiktirafan dengan penghargaan untuk golongan belia. So, I menyeru semua golongan belia kat luar sana datang join kita orang ke Hari Belia Negara ni. Tak kira apa je minat korang tu, mesti ada segmen ataupun pot yang especially untuk for you guys. So, ayo datang ramai-ramai, bawa kawan sekali. Jumpa kat Dataran Merdeka masa 13 sampai 15 Jun nanti. So dengan itu berakhirlah episod podcast kita pada hari ini. Apa pun jangan lupa datang.
sambutan Hari Belia Negara 13 hingga 15 Jun. Jumpa kat sana semua. Jumpa kat sana semua. InsyaAllah jumpa Cik Tashidaran, jumpa Cik Salman nanti dekat Hari Belia, kita tak tahu. Jadi Muja dan dari pihak tim produksi nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Cik Salman dan Cik Tashidaran sebab dah meluangkan masa dengan kita, cerita pasal diorang punya pengalaman sendiri dan cerita tentang Hari Belia yang akan datang ni. So jangan lupa ramai-ramai kita memeriahkan Dataran Merdeka, kita gegarkan Dataran Merdeka tu nanti, okey? Jadi sebelum kita akhiri program kita untuk kali ini, jangan lupa follow semua social media kita. Di YouTube kita ada High Gang Podcast, Facebook JBS Negara dan Belia.my, Instagram JBS Negara, TikTok JBS Negara, Twitter JBS_Negara dan di laman web www.kbs.gov.my dan www.jbsn.gov.my. So dengan itu berakhirlah sesi kita pada kali ini. Jumpa anda semua di episod yang akan datang dengan panel yang lebih menarik, topik yang lebih menarik. So semoga kita berjumpa lagi dan bye. Okeylah, boleh.